Hai korang semua. Okay, Kak Ina dah start balik pulut kuning. Pulut kuning kita ada pulut kuning yang fresh macam ni nampaknya. Weh, korang nak tak pulut kuning ni? Yang sedap ni. Okay, kita ada pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang, ada sambal demi petai. Okay, ni dia nak tunjuk pulut kuning. Kita pakai makan pulut kuning hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana rendang? Rendang. Ambil sikit je Kak Amil. Ya, katanya belum. Dah tu, dah rendang ayam dah okey tu. Makan pulut kuning ni pun sedap. Kita ada pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang. Hari ni kita dapat order pulut kuning, rendang ayam. Okay. Dia nak rendang ayam 10 pack, rendang daging 40 pack. So kita akan hantar ke office dia. Kita akan melawati. Terima kasih pada yang order. Okay, pada orang-orang lain yang duduk ke office tu nak order, boleh pakat-pakat bagi tahu kawan-kawan nak order apa, kita hantar. Kita hantar bayarlah lama pula. Tapi korang order ramai-ramai lah. Macam orang ni sikit, ni sikit. Order sikit. Lepas tu sekali order kita terus hantar kat orang lama. Nanti tambahannya korang bagi-bagikan lah. Macam tu kan. Okay. So kita hari-hari akan masak balik pulut kuning ni, tapi masak yang fresh. Okay, kita yang retok tu untuk kena macam kena pergi promosi jauh-jauh lah. Kita akan buat retok untuk macam seminggu saja. Maksudnya dia masih lembut, sedap lagi. Okay. Sedap ni. Yang ni pulut kuning rendang ayam. Nampak ni. Rendang ayam dia panas-panas. Cantik tak? So nak makan. Ni panas baik. Leceh pula apa. Ayam dia tak kurang. Okay. Kita ada pulut kuning, rendang ayam, rendang daging, rendang kerang. Nak tunjuk? Ni orang punya rendang ayam Pak. Okay. Baru masak panas-panas. Okay. Yang penting sedap. Sedap weh. Sedapnya. Sedapnya. Sedap. Orang nak boleh order. Boleh order yang kita boleh hantar. Hari-hari kita buka order. Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad tu kita cuti. Okay. Kalau korang nak order Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu je. Kita akan mulakan balik hantar pulut kuning ni dekat stesen-stesen Petronas. So, sekarang ni saya nak cari driver and runner lah kira untuk hantar-hantar pulut-pulut ni ke stesen-stesen Petronas kan. So kalau korang berminat
nak jadi runner Kak Ina. Jadi cuma maksudnya dekat area KL dengan Selangor je lah. Hantarlah. Jadi hari ni hantar dekat bahagian Subang Jaya dengan Shah Alam. Besok hantar dekat bahagian KL dengan Ampang. Lusa hantar dekat bahagian Ceras dengan Bangi. Macam tu lah. Lepas tu hari keempat pula hantar dekat ada Kelang, mana Ulu Selangor. Macam tu lah. Kalau siapa berminat nak jadi Kak Ina punya runner, korang boleh WhatsApp 019-303-4622. Ya Allah, sedapnya. Okay. Jangan lupa, siapa nak WhatsApp untuk office ke rumah-rumah kan semua boleh lah. Kita start balik. Kuning rendang ayam, rendang kerang, sambal tumpeng. Habis sama. Buat makan lagi nak benda sedap. Makanlah. Pas sedap. Ini kalau korang tak order. Okay, korang kena order. Order untuk makan tengah hari. Order untuk makan malam. Yang penting korang dapat yang fresh-fresh macam ni. Paling. Yang fresh-fresh sedap. Nampak? Wah. Bye-bye, jangan lupa order punya rendang ayam, rendang daging dengan rendang kerang sama jumpa time. Bye-bye. Assalamualaikum.